Siapa menang, siapa kalah dalam peperangan ini? Korang nak faham, nak tahu? Dengar sampai habis. Jangan lupa follow, like, komen dan repost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ramai yang terkeliru. Orang ramai tu yang bila saya live ataupun dalam video orang komen, bang, Iran menang ke? Bang, USA menang ke? Si Fulan menang ke dalam peperangan ini? Mai saya nak terangkan pada korang. Sebenarnya, tidak mana-mana pihak pun dah umum yang dia dah menang. Kerana sekarang ini adalah masa paling sensitif buat dua-dua pihak, Amerika dan Iran. Dua-dua pihak tidak diumumkan mereka dah menang sepenuhnya. Ada keluar statement kata kami dah kalahkan apa semua, tetapi masih dikeluarkan juga dalam masa yang sama ugutan. Walaupun mereka dalam keadaan berundingan, tapi ugutan tu masih dilanjut dan masih diteruskan. Jadi, pada tadi malam pun, pihak tim Iran telah sampai ke Islamabad untuk bermulakan rundingan dengan pihak Amerika Syarikat yang dihadiri oleh wakil Presiden Amerika, itu adalah timbalan Presiden Amerika. Dalam masa yang sama, Amerika masih menghantarkan bekalan ketenteraan lautan kepada Amerika punya tentera yang berada di kawasan Timur Tengah. Jadi kita boleh faham apa di sini? Amerika tengah bersiap sedia juga. Kalaulah contohnya Iran tidak memberi kerjasama pada Amerika dan membukakan pintu selat Hormuz ini, Amerika dah cakap kami akan diteruskan serangan. Tetapi kenapa mereka pula bermulakan rundingan ini dalam masa ni? Orang tak faham. Sebelum diumumkan dah bermulakan rundingan gencatan senjata ini, pada siapa yang ingat, Amerika Syarikat telah dikeluarkan satu ugutan besar terhadap Iran. Kalaulah Iran tidak membukakan selat Hormuz ini sepenuhnya, kami akan menyerangkan tempat energi-energi yang dimiliki oleh kerajaan Iran. Ini adalah bagi orang yang faham, bukan satu perkara yang biasa-biasa. Kerana confirm Iran punya tindakan ataupun balasan pula terhadap Amerika dan negara sekeliling itulah bom benda yang sama. Dia orang akan balas balik terhadap contohnya Qatar, Kuwait, Bahrain, bla bla bla, negara mana sekalipun. Israel juga ke, kan? Terhadap Israel pun mereka akan serangkan tempat energi. Jadi korang boleh bayangkan tak? Energi yang berada di Iran tu bukan sekadar Iran punya saja. Iran akan balas pula tentang kabel-kabel internet lah, bekalan minyak, apa semua. Ini bukan satu perkara biasa. Mereka sekarang ni semua pihak dalam keadaan ketakutan dan mereka rasa masa ni sangat sensitif buat mereka. Akan ada kesetujuan ataupun akan dilanjutkan peperangan. Jadi janganlah, saya minta tolong, janganlah korang ambil satu keputusan tu secepatnya. Kerana kami masih dalam keadaan gangguan. Walaupun peperangan ini telah dihabiskan hari ini juga, kesanannya tu masih ada. Korang jangan fikir perang hari ini selesai, besok dah okey dah macam normal balik. Harga minyak turun, harga makanan turun balik. Tidak. Semua akan diteruskan kerana bekalan minyak dah diganggu oleh dunia. Negara masing-masing tiada bekalan minyak ataupun kalau ada simpanan pun akan hampir habis. Korang boleh bayangkan tak? Benda bukan kecil. Bukan sekadar dah menang, dah kalah. Bukan. Kau walaupun duduk berjarak jauh daripada negara peperang ini, kesanan tu akan terkena pada kau. Harap faham dan harap maklum, walaupun berita ni agak campur sikit, tapi saya cuba untuk mensampaikan sekadar mana yang saya ingat dan sekadar mana yang saya ingin ataupun berjaya sampaikan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.